gambar ni yang betul. Asmadi dengan Hassan Abdul Rahman dengan Usuk ni dia cakap macam mana? Dia claim macam mana? Bukan Hassan Abdul Rahman, Abdul Rahman Osman. Dia claim macam mana? Pasal senakan, dia cerita. Sebab dia ada kuasa untuk bercakap bohong kat situ ke macam mana? Dan aku nak tanya, kenapa pengarah veterina Pahang itu dengan pengarah veterina Perak yang tahu pasal ibu kepada kawan ni, yang ibu kembar, bapak kembar pada satu lembu yang ambil dekat Thailand tu, dibunuh. Apa kaitan kau Asmadi dengan Zain Nizam ni dengan kejadian tu? Okay. Kenapa Fika ni nak kena turut apa benda kau? Yang Fika ni berada dekat mana sekarang ni? Kau suruh dia menyorok dekat mana? Aku suruh kau menyorok ke kau suruh menyorok dekat situ? Ke dia ni jadi perempuan simpanan kau, bini aku? Nak kena bubuh nama nasab tu nanti. Yang kau isukan pasal usul nasab. Macam mana bapak kau cakap begitu? Asal usul dia kau kata Perani, Daim Perani. Daim Perani tu siapa? Dia duduk dekat mana ni Asmadi? Aku nak pergi cari dia. Dan unit terbang atau bumbung apa benda, unit terjun payung nanti akan buat benda ni. Dan aku nak minta kawan-kawan aku tolong. Aku dah minta tolong daripada dekat Batam, dekat Indonesia, dekat Medan, dekat Bandung. Tak tahu. Kau nak memperdagangkan agama ke macam mana? Apa kaitan kau dengan kehilangan akaun bank aku, gaji aku dekat situ? Yang ada kejadian dekat hospital kau pukul, kau campak aku daripada tingkat 4, tingkat 5 ke bawah. Dr. Asmadi Abdul Rahman. Kau ni terlibat dengan geng pang ke tahun 99? Aku tak terlibat dengan geng pang tahun 99. Aku terlibat dengan aktiviti polis, dengan aktiviti askar. Resip masuk dalam sekolah SABS. Kau siapa? Yang kau nak cerai talak satu apa benda kau cerita tu kenapa? Yang berkurung dengan bini aku dalam rumah siapa? Zain Nizam? Masalah Harun? Ke dia tawan bini aku? Selaku militan yang dikenal pasti oleh satu unit Rani Kuluk, unit ayah Rani Kuluk. Macam mana? Ayah Rani Kuluk kena buat report polis pasal Asmadi ni. Biar polis lakukan siasatan menyeluruh pasal benda tu. Sebab tindakan apa benda ni tergantung semua. Sejak dekat Ipoh gitu. Yang kejadian kena rompak dekat Ipoh, saya bagi tahu. Selepas dia keluar pada disko, dia orang keluar daripada disko. Asmadi ni keluar daripada disko. Sekarang ni dia menjawat jawatan apa Asmadi ni? Aku tengok dia ada dekat dalam radio Pahang ni sebagai jabatan mufti. Sebagai mufti. Yang seniority yang wajib jatuh hukum dia jadi mufti dekat situ Ustaz Badli Shah. Kan? Kenapa dengan dia? Apa perancangan utama dia sebelum pada tu? Yang dia kenakan aku dekat hospital Kuantan. Dan apa kena-mengena aku dengan hubungan dengan kumpulan dia orang? Dan mana dokumen-dokumen aku? Termasuk dokumen penubuhan. Tu. Agensi kawalan. Agensi pengurusan dan kawalan kewangan. Aktiviti. Apa benda, apa motif kau ni dekat sini ni? Yang kau cakap ni. Pasal kau berlindung di bawah agama kau. Ha? Kau tolong jawab. Video ni panjang ni.